Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, kawan-kawan dan sahabat. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fashion Channel. Hari ini saya tunjuk tutorial lah kawan-kawan sahabat. Saya buat umpan keli. Ni umpan ni kawan-kawan ni dia. Saya dah potong. Tadi saya tak tunjukkan saya potong. Saya dah, ini dada ayam. Saya dah potong. Saya dah siap jemur ni. Jemurnya jemur dia dalam setengah jam ataupun 1 jam pun boleh. Tujuan dia nak keringkan air ayam ni, nak keringkan. Saya letak atas ni, bekas telur ni supaya dia serap air. Kalau kita jemur dia cepat kering. Saya jemur ni setengah jam je, 1 jam pun boleh. Saya nak tunjukkan tutorial lah kawan-kawan umpan keli. Okey kawan-kawan Sekarang saya taruh dalam bekas. Taruh dalam bekas ni. Okey kawan-kawan saya masukkan. Laju saya masukkan kawan. Sebab apa saya tak nak buat video panjang-panjang kawan. Nanti kawan-kawan tengok pun boring juga kan, panjang-panjang. Saya ringkas-ringkas sajalah. Saya ringkas-ringkas. Okey, masuk sini. Masuk sini. Okey kawan-kawan Okey. Okey. Sikit lagi kawan-kawan Ini power punya ni. Ni. Lepas tu kawan-kawan kita pecah telur kawan, telur siji je, telur ayam boleh, telur itik pun boleh. Ambil yang kuning saja. Ambil yang kuning kawan-kawan. Yang kuning saja. Okey, yang kuning kawan-kawan ni kuning okey. Lepas tu kita godak lah pakai tangan yang kawan-kawan senang Okey. Okey kawan-kawan pakai tangan. Lepas tu kawan-kawan ini saya nak tunjuk. Ini minyak keli ni yang saya buat 6 bulan lepas. 6 bulan lepas saya buat kawan-kawan. Lama Sekarang saya godak-godak dia jadi warna kuning dah. Ini bau dia. Wow, power kawan-kawan. Sudah perap ni. Dia tahan bertahun-tahun ni. Ni saya nak alihkan masuk dalam ni. Kawan-kawan saya tuang pelan-pelan masuk ke dalam botol, senang bawa. Kawan-kawan. Tu dia. Okey. Wah, dah lebih pula. Okey kawan-kawan Lepas tu kita masukkan ni dalam ni. Apa ni? 1 tutup, 2 tutup. 2 tutup cukup. Okey kawan-kawan 2 tutup cukup. Ni minyak saya buat ni. Buat sendiri ni. Saya tak ada beli, saya buat sendiri. Kawan-kawan pun kat rumah pun boleh buat. Senang aja. Kacau. Kacau. Okey. Ngam. Kita tutup ni kuat-kuat, tutup. Okey, ni kawan-kawan ni kita simpan kat luar. Kita simpan dekat luar 24 jam. Ataupun 12 jam pun boleh. Kita simpan kat luar. Jangan masuk dalam petai dulu. Kita simpan kat luar dulu. Perap dekat luar. Dalam masa 12 jam boleh. 24 jam pun boleh. Lepas tu baru masuk dalam petai. Kalau kita lagi mancing hari pun boleh. Tapi saya nak pergi minggu depan. Jadi saya buat dulu. Kawan-kawan ini dia. Kawan-kawan umpan keli kawan-kawan ni. Saya ada konten 6 bulan lepas tu saya buat minyak ni kawan-kawan. Sekarang dia jadi macam ni. Senang kawan-kawan boleh buat kat rumah kawan-kawan. Minyak masak yang atau goreng ayam tu campur dengan usus ayam atau berput ayam, gebus je sampai kering, campur dalam tu je. Biarkan. Tahan bertahun-tahun kawan-kawan ni. Bertahun tahan. Ni minyak saya tak jual minyak ni kawan-kawan. Ramai kawan-kawan saya nak ni, saya tak jual. Ni minyak dia. Buat sendiri kawan-kawan, boleh kat rumah. Okey kawan-kawan ni dah siap dah umpan saya. Minggu depan saya pergi. Ni dia. Okey kawan-kawan. Mudah-mudahan ada rezeki. Okey kawan-kawan, sekian saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.